Okey, korang kalau servis kereta, okey, korang rajin-rajin lah tunduk atau jack kereta, tunduk ke bawah ni, tengok apa yang leaking, okey. Apa yang leaking, check tengok apa yang leaking lepas servis. Okey. Sebab tadi aku buka oil sump, okey, oil pan ataupun oil sump, 3 skru tak ketat, 1 2 3. Okey, tak ketat. Benda ni untuk tempat minyak ATF bertakung, berkumpul. Okey, duduk kat sini. Andai kata 3 skru ni tak ketat, memang boleh pusing dengan tangan, minyak boleh keluar kat sini dan menyebabkan ATF kering. Okey, bila ATF kering, korang tak perasan, gearbox korang boleh kong. Okey, gearbox boleh kong, tak ada minyak ATF. So alhamdulillah, nasib baik aku, sebab masa aku buka ni minyak masih ada. Okey, minyak masih ada dan dia tak meleleh. Alhamdulillah. Okey, tapi skru ni 3 biji boleh pusing dengan tangan. Okey, ni skru dia. Boleh pusing dengan tangan. Yang lain ketat. Yang lain ketat semua. Semua ketat. Aku bantai pakai ratchet ni. Ketak, 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 satu-satu bunyi. Tapi yang ni tak sempat pakai ratchet lagi, dah pusing tangan pun dah gerak. Dah boleh keluar. Okey. So next time korang rajin-rajin lah tengok. Okey, bila dah lepas servis kedai, korang check lah sendiri. Cuba baring, cuba jack kereta dulu, tengok bawah ada leaking ke tak. Okey. Bukan nak salahkan pomen. Kadang-kadang pomen pun terlupa. Okey, kita ni manusia. Manusia biasalah. Dan kadang-kadang tak perasan. So tanggungjawab kita lah untuk buka tengok, jack kereta tengok,